Lihat guys, jernih kan? Batu lava inilah ubatnya. Hello, Assalamualaikum. Ialah barang setup akuarium aku. Coming soon, aku akan tunjuk pada korang semua. Kita buka sama-sama. Batu guys. Batu ni untuk bakteria dan untuk air jernih dalam akuarium anda dan akuarium aku. Batu apa ini? Ialah batu lava guys. Ni aku beli yang saiz sederhana dan agak kecil ya, sebab akuarium aku kecil. Bagus untuk air, bakteria baik untuk menjernihkan air, untuk menyihatkan ikan-ikan anda, dan bakteria makan kotoran-kotoran daripada kotoran ikan anda dan sebagainya. Sebelum guna guys, basuh dulu, bagi jernih dulu guys. Basuh kau 2, 3, 4 kali basuh baru masuk dalam akuarium guys. Kalau tidak, air menjadi hitam keruh dan merah kemerahan, sebab aku beli color merah. Dia ada 2 color, satu color hitam dan satu color merah. Dia macam batu kerewil tapi batu daripada lava gunung berapi. Dan aku beli 2 ya guys. Ini berat dia ialah 1 kilogram. Ini lagi satu. Aku akan tunjuk, aku letak di dalam akuarium nanti. See you to the next video. Bye bye. Dapatkannya guys, harga pun murah saja guys. Tak sampai RM10 1 kilo ini. Kalau 500 gram dan ke bawah, lagi murah guys. Untuk kecantikan di akuarium anda, dapatkannya. Ini akuarium agak aku, saiz batunya besar sikit. Dia banyak saiz guys, boleh pilih. Beg kuning.